Pernah tak anda dengar satu lagu dan rasa macam, mesti ada cerita best kat sebalik lagu ni? Hari ni, kita nak bongkar satu kisah rahsia yang, memang menyentuh hati. Kisah di sebalik lagu Malar Segar, Fatwa Pujangga. Okey, lagu Fatwa Pujangga ni, kita semua tahu kan, memang legend. Tapi tahu tak yang sebenarnya, lagu ni lahir dari satu pesanan yang tak pernah berjawab. Ia sebenarnya satu jawapan kepada sepucuk surat yang tak mungkin dapat dibalas. Jom kita mulakan cerita ni. Dan permulaan dia bukan kat studio rakaman yang canggih tak. Semuanya bermula dengan sesuatu yang sangat personal. Sekeping surat yang diterima oleh penyanyi asalnya, Syed Effendi. Cuba bayangkan, Syed Effendi, seorang artis hebat dari Indonesia, dapat sepucuk surat. Bukan surat biasa-biasa tau. Surat ni daripada seorang peminat rahsia. Dan isinya bukan setakat puji-pujian, tapi luahan hati yang sangat mendalam, penuh dengan kata-kata yang puitis dan indah. Mestilah hati dia tersentuh kan bila baca surat macam tu, terus rasa nak balas. Tapi, bila dia tengok balik surat tu, dia perasan ada satu masalah. Satu masalah yang besar. Masalahnya apa? Surat tu tak ada alamat pengirim. Langsung tak ada. Jadi macam mana nak balas? Cuba letak diri kita kat tempat dia. Kita dapat satu mesej yang sangat ikhlas, sangat menyentuh hati, tapi kita tak tahu siapa pengirimnya, kat mana dia tinggal, terus rasa macam terputus hubungan kan? Tiba-tiba rasa macam dunia ni besar sangat dan kita tak tahu nak tuju ke mana jawapan kita tu. Jadi, apa yang Syed Effendi buat? Dia putus asa ke? Tak. Berdepan dengan teka-teki cinta ni, dia dapat satu ilham. Satu idea yang bukan saja genius, tapi kekal sampai ke hari ni. Fikirannya macam ni, okey, aku dapat surat, aku tengok, alamak, tak ada alamat. Maknanya, nak balas dengan surat memang tak boleh. Jadi, kalau aku tak boleh hantar jawapan kepada seorang ni je, apa kata aku hantar jawapan aku kepada semua orang? Dan cara terbaik untuk buat macam tu adalah dengan mencipta sebuah lagu. Dan dari situlah lahirnya Fatwa Pujangga. Jadi, fahamkan sekarang, lagu ni bukan sekadar lagu biasa. Ia sebenarnya sepucuk surat cinta yang tak dapat dihantar, sepucuk surat balasan yang diubah menjadi karya seni supaya satu dunia boleh dengar. Nah, kat sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Ada satu ironi yang sangat cantik berlaku. Satu mesej yang sangat-sangat peribadi akhirnya menjadi milik semua orang. Ingat ya, tujuan asal lagu ni dicipta adalah untuk seorang saja. Untuk peminat rahsia tu, dengan harapan tak kisahlah dia kat mana pun, lagu ni akan sampai ke telinga dia. Tapi, takdir tu lain kan ceritanya. Jawapan peribadi dia tu bukan saja sampai kepada seorang, tapi ia berkumandang di radio, didengari dan disayangi oleh berjuta-juta orang di seluruh pelosok Nusantara. Kan cantik ironi tu? Macam pepatah ni lah. Kita menulis untuk seorang, tetapi akhirnya dunia yang membaca. Sesuatu yang bermula sebagai rahsia antara dua insan, dah jadi harta yang dikongsi bersama. Tapi cerita ni belum habis. Ada satu persoalan terakhir yang tergantung, dan inilah yang membuatkan kisah di sebalik lagu ni takkan pernah lapuk dek zaman. Sebab itulah Fatwa Pujangga ini istimewa sangat. Keindahannya bukan terletak pada melodi dia semata-mata, tapi pada kisah di sebaliknya. Kisah tentang kerinduan, tentang satu pesanan yang sampai bila-bila pun akan terus mencari alamatnya. Dan persoalan yang tinggal untuk kita fikirkan ialah, adakah peminat rahsia tu pernah dengar lagu ni? Mungkin kat radio satu hari tu? Dan kalau dia dengar, adakah dia perasan yang lagu tu sebenarnya jawapan untuk surat dia? Kita hanya boleh bayangkan dan berharap. Mungkin satu hari, di satu tempat, dia terdengar lagu ni dan tersenyum sorang-sorang sambil berbisik dalam hati, macam kenal je, ni macam lagu yang dia tulis khas untuk aku. Satu rahsia yang hanya dia dan melodi lagu tu sahaja yang tahu.